Yo, jangan pening, MRC ada kereta rekon paling padu. Jangan ragu-ragu, enjin mantap, body tip top. Cek semua clear, bukan janji kosong. Loan senang lulus, servis terbaik. Kau scroll je phone, kami yang gerak naik. Deal online, satu klik je. Lepas tu terus boleh jalan raya. MRC, kereta rekon paling steady. Tak payah fikir panjang, kami ready. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama dengan saya Fauzi lagi dalam channel YouTube MRC TV. Hari ni kita borak santai sahaja. Sekarang ni kita berada di Tokyo Auto Saloon Jepang. Okey, kita berada di Jepang untuk tahun 2026. Okey, kita jauh ke hadapan sedikit berbanding dengan orang lain. Hari ni kita berada di Togeya. Kita nak review sebuah unit jentera Godzilla yang menjadi igawan, menjadi kegilaan ramai sebenarnya lelaki di luar sana. Dan memang diorang dah tanamkan impian diorang. Satu hari andai kata kaya, aku tak nak Ferrari, aku tak nak Lamborghini, aku tak nak apa-apa, aku nak satu Godzilla sahaja daripada Jepun. Okey, sebab apa? DNA GTR tu daripada dulu lagi sampailah sekarang masih lagi menjadi igawan. Orang Europe sendiri pun memang takut sangat untuk cuba mengekori kan di belakang ataupun di hadapan sebuah unit Nissan GTR R35. Okey. So dekat belakang saya ni yang baru saja kita register, dah pun sold kepada customer kita. Tapi kita bukan nak review sangat pun tentang kereta dia, tapi kita nak lebih kepada meracun customer-customer di luar sana kan. Sebenarnya pendapatan yang macam mana yang layak untuk pakai sebuah jentera yang boleh diklasifikasikan sebagai pemula untuk orang kata supercar kan. Sebelum mampunya pakai juta-jutaan kereta, okey, 2 juta, 3 juta punya kereta, inilah jentera pertama yang diorang akan ambil dahulu. Okey, so stay tune, tengok video ni, perjalanan video ala-ala macam podcast sedikit. Okey, jangan lupa untuk subscribe. Jadi setelah dikaji-gaji, saya selama 5 tahun dalam industri otomotif, alhamdulillah saya dah keluarkan saya punya orang kata jurnal mengatakan untuk memakai ataupun memiliki Nissan GTR R35 ni adalah orang yang berniaga. Selayak-layaknya orang yang berniaga. Sebab apa saya begitu? Disebabkan adalah untuk harga kereta RM600,000, korang kenalah berniaga. Sebab income yang selayak-layaknya lah sebulan nak kena ada atas daripada RM100,000 sebulan. Okey, itu adalah income dia. Tapi kalau untuk orang yang bekerja kan, kalau korang tengok payslip korang balik kan, selak payslip 6 bulan yang sebelum ini, kalau ada naik turun tu, tolak ke tepi dulu. Saya nak yang fix sahaja. Yang fix kalau boleh lah. Kalau boleh hendaklah 18,000 ke atas, disebabkan untuk bulanan Nissan GTR ini adalah sekitar RM6,000 ke atas, bergantung pada spek. Bergantung pada spek ya, sebab kita ada beberapa variant spek untuk Nissan GTR R35. Okey, daripada base spek, pertengahan dan paling teratas yang korang sedia maklum lah, macam Nismo, T-Spec, everything semua itulah. Okey, jadi yang paling base pun RM6,000. Jadi kalau korang tengok balik kiraan je, okey, untuk kita menjaga sebuah Nissan GTR bukan hanya untuk bayar bulanan saja, malahan korang kena maintain kereta tu sendiri, disebabkan banyak hal-hal yang perlu kita titik beratkan, kita ambil kira, sepertinya tayar. Itu adalah antara wear and tear. Okey, kalau sebiji tayar, kalau 20 inci pun dengan sizing yang nipis tu, saya boleh agak sekitar 2,000 lebih mengikut brand jenama tayar tu sendiri. Kalau pakai Pirelli, mampuslah nak kan, tayar Pirelli. Lepas tu kita ada Michelin Cup tu, itu lagi menggigit tangan jalan tu sendirilah. Jadi dua benda tadi saya bagi tahu, sama ada korang mampu untuk membayar bulanan kereta ataupun kedua-duanya untuk maintainnya sekali. Itulah dia. Itu antara salah satu faktor lah untuk korang memiliki sebuah Nissan GTR. Tapi andai kata korang ada cash, RM600,000, adakah korang akan memilih Nissan GTR R35 yang masih boleh buat loan, okey, dan juga boleh beli cash, ataupun korang nak beli klasik JDM? Yang mana satu pilihan korang sebenarnya? Kita ambil kira pula untuk modal-modal yang lain juga, sepertinya insurans.
dan juga road tax. Untuk insurans, sebuah Nissan GT-R R35 untuk tahun 2021 dengan market sekarang sekitar RM600,000, korang punya insurans sekitar RM14,000 dengan NCD kosong lah, 0%. Itu NCD kosong. Kalau korang ada NCD 55%, insyaAllah lebih murah lagi. Kemudian untuk road tax pula, road tax dia disebabkan enjin dia adalah 3.8 V6 twin turbo, dia punya road tax sekitar 5,000 lebih saja. Tapi road tax sebenarnya tak ada hal. Itu adalah benda yang kecil saja. Sebab kita boleh tak payah road tax pun tak apa, sebab kita boleh lari daripada JBJ. Okey. So itu antara harga-harga ataupun kos-kos untuk memiliki untuk sebuah Nissan GT-R R35. Tapi sebenarnya banyak pilihan orang di luar sana dengan bajet 600 ke 700 ribu, kereta sport 2 pintu ataupun kereta sport yang laju, yang sedap dipakai. Banyak pilihan dekat luar sana. Antaranya daripada Porsche, kita ada Nissan GT-R, kita ada juga daripada Honda juga kan. Macam-macam juga, tapi Honda pun tak sampai RM600 kan, RM600,000. Jadi itulah dia. Kalau untuk sebuah Nissan GT-R, korang nak modify sehabis baik sehabis horsepower memang mengejar horsepower lah, korang lebih baik ambil yang paling base spec sahaja dan ambil lah barang-barang daripada Jepun original, jajan-jajan antaranya sport rim, korang boleh tukar, tambah buat spoiler carbon fiber, hood carbon fiber, and then mungkin buat engine, intake, exhaust custom kan, untuk piping. Boleh buat macam-macam kalau korang ambil yang paling base punya. Tapi andai kata korang memang adalah sultan kan, korang dah ambil yang spek paling tinggi sekali, Nismo ke, T-Spec ke kan, Nur-Spec ke, Nur-Spec tak ada. Okey. Korang memang dah sultan, itu jangan diambil kira. Tapi korang kena tengok balik korang punya pendapatan dan juga korang punya bajet juga. Alright. So mungkin video ni tak seberapa daripada saya sendiri, sebab kita berada di Jepun sekarang ni waktu malam. Jadi andai kata korang berminat untuk dapatkan sebuah jentera Godzilla Nissan GT-R R35, boleh saja dengan menekan link yang ada kami sediakan di bahagian description, ataupun kontak saya di talian 018 777 3474. Itu antara cara yang paling senang lah. Okey. So sekian saja video review di YouTube MRC TV. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami dan juga jangan lupa untuk follow di platform media sosial kami yang lain. Kita ada TikTok, kita ada WeChat, kita ada Facebook, Instagram, macam-macam lagi. Okey. So sekian, assalamualaikum, kuncalalai.